Orang tanya kenapa Anwar masih lagi berhutang tinggi, bukan orang tanya pasal defisit. Defisit tu sendiri adalah hutang. Daripada situlah kita baca kadar hutang sesebuah negara. Abang pergilah beli buku ekonomi bang, macam mengarut sangat ni. Ataupun pergilah jumpa cikgu ekonomi dekat sekolah menengah. Ni serious suggestion, nampak teruk sangat ni. Tak faham langsung ekonomi ni. Hutang dan defisit pun awak tak nak bezakan. Padahal benda sama je. Cara membaca data. Okay, zaman Datuk Seri Najib, pemimpin yang kita kena hormat. Ambil hutang 50 bilion. Zaman PMX ambil hutang 70 bilion. Apa yang awak tulis ni lah. Kalau nak fikir macam tu, nak compare macam tu, kenapa tak patah balik ke belakang sikit lagi? Zaman PMX semasa Menteri Kewangan dulu, zero hutang selama 5 tahun. Tak pernah tahu. Tak pernah semak. So, mana yang best? Zaman sekarang, zaman Datuk Seri Najib ataupun zaman yang tu? Golden era. Dan awak tulis juga lah, zaman Najib 50 bilion, zaman Anwar 70 bilion, tapi subsidi ditarik. Lupa ke? Ataupun buat-buat lupa? Tanya ni, saya bertanya kepada brother nama Ahmad Fazil bin Muhammad Isa. Mungkin nama betul dia lah. Tahun 2015, subsidi minyak dan diesel ditarik sepenuhnya. Awak lupa ke ataupun awak buat-buat lupa? Apa beza dengan sekarang? Sekarang ni, contoh diesel. Subsidi ditarik tetapi disasarkan kembali melalui budi madani. Dekat pasaran, harga pasaran kena harga pasaran lah harga pasaran market global. Tetapi setiap bulan, siapa yang berdaftar dengan budi madani, automatik masuk RM200 sebulan. Kalau awak layak, pergilah apply. 85% sepatutnya boleh dapat. Apply. Kalau tak dapat, cuba dan pergilah jumpa wakil rakyat untuk bantu awak apply. Sebab itu hak awak. Sebab dalam belanjawan, siapa yang layak memang patut dapat RM200 sebulan untuk bantu beli minyak dengan harga yang lebih murah melalui cara mensasarkan. Dia bukan macam 2015 tarik sepenuhnya. Awak kaya ke awak miskin ke tak dapat pun. Awak kena bayar dengan harga market. Sekarang ni kalau awak nak beli harga market, awak dibantu dengan RM200 setiap bulan masuk akaun. Akan benda tu tak boleh nak fikir. Awak ni takkan lemah sangat pemikiran awak tak boleh nak bezakan tarik dengan sasarkan. Benda ni banyak diputarbelikkan seolah-olah tak faham. Padahal simple je. Sekarang ni masuk setiap bulan 200. Dulu tak masuk. Dulu bayar harga pasaran. Sekarang ni RM200 setiap bulan automatik masuk. Sebab nak bantu rakyat terbanyak. Okey. Dalam masa sama awak kata cukai tinggi. Dulu 2015, 2016 subsidi petrol dan diesel ditarik sepenuhnya. Dalam masa yang sama, GST dikenakan 6%. Kesan, studilah kesan. Belajar ekonomi, study. Apa kesan dia? Inflasi pernah naik kepada 4.2% pada tahun 2016. Baca news ni. Indeks harga pengguna Malaysia pada Februari meningkat kepada paras tertinggi dalam 7 tahun. Naik sebanyak 4.2%. Okay, apa maksud naik kepada 4.2%? Kenaikan harga barang mendadak. Kenapa subsidi tarik sepenuhnya, GST dikenakan terus 6%? Itulah kesan dia. Okey, pernah semak tak? Ke tak pernah semak? Hanya reti hafal popular remarks macam ni. Popular remarks maksudnya ayat tulis tanpa faham. Dia nak bagi orang nampak point tapi dia sendiri tak faham, tak pernah semak point dia. Kita compare zaman Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dua-dua figura ini adalah pemimpin negara. Zaman Datuk Seri Najib pun berlaku pertumbuhan ekonomi. Saya tak kata tak berlaku. Berlaku pertumbuhan ekonomi yang baik. Sama macam sekarang. Sekarang pun berlaku pertumbuhan ekonomi yang baik. Bukan nak kata sekarang tak berlaku pertumbuhan, dulu berlaku. Dua-dua zaman berlaku pertumbuhan ekonomi. Jumlah rakyat semasa Datuk Seri Najib 31 juta. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim 35 juta. 4 juta pertambahan jumlah penduduk secara kasarnya. Of course, semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi tanggungan. Subsidi petrol, diesel, masa zaman Najib ditarik sepenuhnya. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim disasarkan. Apa maksud disasar? Saya nak ulang sekali lagi. Maksud disasarkan, duit RM200 masuk setiap bulan kepada yang layak. Untuk bantuan sosial, maksimum BRIM zaman Datuk Seri Najib RM1,200. Sekarang STR maksimum RM2,500. Gaji penjawat awam masa zaman Datuk Seri Najib naik kenaikan tangga gaji. Tapi zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim naik 15%. Gaji minima Datuk Seri Najib RM1,200. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim RM1,700. Cuba compare. Banyak lagi saya boleh compare ni. Nanti saya buat next video. Saya nak tunjukkan satu pergerakan financial market. Saya nak compare ringgit kepada Singapore dollar. Jarang orang buat. Biasa orang buat comparison ringgit kepada US dollar. Sekarang kita compare dengan negara jiran. Buka trading view, cari ringgit kepada SGD, MYR SGD.
Ni graf dia tahun 2010, masa mula-mula Datuk Seri Najib naik jadi Perdana Menteri, apa yang berlaku kepada ringgit berbanding Singapura dolar? Sepanjang 9 ke 10 tahun selepas tu, jatuh. Kenapa terlalu teruk merosot ni berbanding matuan negara jiran? Kenapa? Apa yang berlaku? Lepas ni, kalau ada orang komen pasal ringgit kan, awak screenshot siap-siap, simpan line set, tunjuk. Ni, kita dah alami kemerosotan ringgit tu bukan sekarang, lama lah. 10 ke 15 tahun lepas lagi. Tunggu apa dia nak respon lepas tu. Okay, conclusion. Kenapa tak bergerak ke depan? Datuk Seri Najib Razak ada tinggalkan legasi ekonomi yang baik. Tak boleh nafikan. ECRL adalah idea beliau, Merdeka 118 pun idea beliau, Dasar BRIM pun idea beliau. Banyak. Terima kasih kepada Datuk Seri Najib Razak. Tapi ada banyak juga benda yang kita kena kritik supaya berlaku semak imbang. Jatuhnya Datuk Seri Najib bukan kerana gagal boost pertumbuhan ekonomi. Yes, pertumbuhan ekonomi Malaysia baik. Tapi jatuhnya Datuk Seri Najib kerana integriti dalam ekonomi. Sebab dalam menilai ekonomi, benda yang paling last kita kena semak indeks rasuah. Itu final checkpoint. Tak guna awak bina ekonomi cantik-cantik tapi gagal dalam indeks rasuah. Seolah-olah kita bina rumah yang cantik tapi dalam tu banyak tikus. Banyak tikus yang makan dinding, menyebabkan banyak kebocoran. Akhirnya rumah tu runtuh. Kerana indeks rasuah lah negara seperti Argentina boleh hancur seperti sekarang. Kalau dulu sukses, tiba-tiba hancur. Kenapa? Indeks rasuah dan salah urus takbir dan ekonomi. Sila baca sejarah dan peristiwa ekonomi Argentina. Kita ambil iktibar bersama.